panggil saya Afika. Saya student dari Kolej Syurta nak menyumbang akak tentang perniagaan yang akak jalankan. Sebelum tu boleh tak akak perkenalkan diri akak? Okay. Nama akak Izzati, owner kepada syarikat ataupun perniagaan My Surprise Party. Okay. Macam yang saya dah tengok kat TikTok akak kan, akak kan buat deko untuk parti, tapi kebanyakannya untuk kanak-kanak lah kan. Boleh tak saya nak tahu nama perniagaan akak dengan cerita sikit tentang keunikan perniagaan tu? Okey, kalau ikutkan nama yang nama komersial untuk perniagaan akak, My Surprise Party, dia berdaftar dengan My Kuantan Enterprise. Okey, keunikan dia, kita menyediakan, bukan kita menghias majlis. Kita menghias majlis apa-apa majlis, sambutan hari jadi ke, even corporate ke, kan, apa pun permintaan kita semua kita cuba realisasikan. Okay. Dah berapa lama akak buka perniagaan tu? Kita berdaftar sejak 2018. Oh, 2018. Sebelum tu kita adalah buat, tapi belum official berdaftar ada SSM. Oh, tak daftar lagi. So official berdaftar dengan SSM 2018. Sebelum akak buka perniagaan ni, akak pernah bekerja ataupun ada aktiviti apa-apa yang akak buat? Okay, sebelum akak fokus on My Surprise Party ni, akak sebelum ni as Muslimah model. Lepas tu bila akak dah berhijrah, sebenarnya sebelum ni akak buat dua kerja, buat part time modeling dan juga bisnes ni. Lepas tu sejak 3 tahun lepas, 2022, akak fokus on bisnes ni. Okay. Jadi sekarang akak buat bisnes ni sekali dengan part time tu lagi ke tak? Tak dah. Sejak 2022. Macam mana akak terfikir untuk buka perniagaan tu? First kali sebab anak sulung akak, dia sangat suka meraikan orang. And then sebab kita suka deko tau. So daripada situ kita macam best lah benda ni, sebab kita suka tengok orang happy. Kan, bila kita decorate and then anak-anak tu happy je. Oh, dia happy sekali. So dia macam, dia suka. Even kalau kat deko, kan kalau kita deko kat mana-mana je, kalau kat tempat ada ramai budak, dia orang sendiri yang akan abang nak ambil balloon, dia akan bagi kat random anak-anak dekat situ. Sebelum akak nak buka perniagaan tu, akak ada tak tanya pendapat sesiapa, keluarga ke, kawan-kawan ke? Ada suami and family. Untuk fokus dalam ni, sebelum akak akak ada dua anak. So sebelum akak berhenti kerja yang hakiki dulu, ada kerja office dekat syarikat pengiklanan Sarawak. So sebelum akak decide untuk berhenti tu, akak dah tanya diorang untuk fokus on yang sebelum ni, modeling and business. Business tu kan zaman sekarang kan macam budak-budak kan, diorang kan tengok kartun apa semua. Jadi tema apa yang selalu orang request kat akak? Cocomelon, bola, lepas tu kuromi. Kuromi. Ni yang tengah trend sekarang. Lepas tu kan akak dah buat decoration kan. Lepas tu apa respon customer tu? Majority semuanya happy dengan hasil kerja kita. Sebab satunya sebab kita akan buat apa yang dia minta. Setiap apa yang dia request tu kita akan cuba penuhi. Lepas tu sepanjang akak buat decoration tu, ada ke pelanggan yang macam berumut ke, macam tak kena dengan dia punya macam dia minta tu tapi dia expect lain? Betul ada tak? Pernah. Pernah. Contoh, customer
Dia bagi bajet. Saya bajet 500 and then dia bagi gambar. Okay. Tapi tu bukan gambar kita. Maksudnya Jadi dia bagi gambar orang lain dan dia minta kita buat ikut gambar yang dia nak. And then kita bagi pula contoh gambar yang kita dah buat. Tapi kita dah beritahu dah, you punya bajet 500 ni kita ada bagi detail tau. Quotation. So dalam quotation tu kita dah tulis dah berapa panel kita sediakan, apa yang kita sediakan. Okay, sampailah hari kejadian. Kita pun datang pasang. Kita tengah pasang. So dalam gambar contoh kita letak 5 panel. Tapi sebab kita nak propose dia tema tu. Bagi dia nampak lah. Supaya dia nampak, okay, tema ni yang cantik. Tapi you punya bajet 500, kita boleh bagi dengan 3 panel. Bila kita dah datang set up tu semua, tiba-tiba kata, kenapa 3 panel je? Dia sebab 3 panel tu agak gambar besar kan. dah tau. Agak dah besar dah. Lepas tu dia minta, kenapa 3 panel? Kan 5 panel? Saya dah tulis dekat sini. And then kita kena tunjuk kat dia tau. Kan dekat sini kita dah tulis 3 panel. Saya bukan tahu 3 panel. Saya ingat semua sama macam gambar tu. Dia tahu saya macam cakap dia, kita buat kan ikut bajet awak. Dia cakap kalau ikut actual gambar ni harga lain. Tapi semuanya berjalan lancar sebab bila kita dah explain, yang dia boleh terima apa yang kita explain tu. Okay, lepas tu macam orang lain pun yang buka perniagaan ni, diorang akan menghadapi masalah kan. Selain daripada tadi, akak pernah tak cabaran apa lagi yang akak pernah lalui? Customer minta kita harga yang tak masuk akal. Sebab dia compare kita dengan orang yang buat lebih murah. Lepas tu macam mana akak selesaikan masalah tu? Akak akan first kali akak akan tanya, okay, kenapa akak punya harga tak sama macam orang lain? Okay, sebagai satu contoh, kualiti balloon akak, akak tak guna balloon yang beli online. I mean online tu yang macam yang murah lah. Akak akan guna professional brand. So tak ada masalah ataupun isu balloon tu pecah ketika majlis. Okay. Lepas tu saya nak tanya, macam mana akak kan promosikan akak punya perniagaan ni dekat TikTok. Lepas tu apa lagi rancangan strategi akak untuk bagi perniagaan akak tu lagi ramai orang tahu? Selain daripada blast online, Akak ada bekas online? bukan, blast dekat online punya media sosial. Akak terfikirlah sebab sebelum ni akak ada buka kedai. Tapi sebab kesihatan akak time tu tak mengizinkan, akak tutup dan akak Kedai untuk dekor ni? Yes. Lepas tu cita-cita kita nak ada store tau. Store, I mean macam kita nak supply pada orang ramai untuk sewa barang Lego kita. Dan dalam masa yang sama kita ada studio Lego. Okay, lepas tu apa pandangan akak faktor yang paling penting kalau kita nak pastikan perniagaan kita tu terus berkembang? Kita kena konsisten. Kita jangan orang komplain itu kita dah down. Tipulah kalau kata akak tak pernah nangis kan. Tapi setiap apa yang kita lalui tu, contohnya customer itu ini punya, kita akan lalui macam-macam ragam customer kan. Kita nangis sekejap boleh, tapi kita jadikan benda tu pengajaran untuk kita bangkit. Kita jangan buat lagi kesalahan tu. Apa kita nak kena repair dengan kesalahan tu. Apa akak punya nasihat kalau macam orang lain ataupun usahawan muda yang diorang baru nak startkan bisnes macam akak? Okay, first of all, kita jangan kejar nak buat package murah. Sebab kalau kita target, okay, kita nak buat package paling murah, kita dah kacau harga market. Satu lagi, mampu ke kita nak bertahan dengan harga yang murah tu kan, dengan kos yang makin tinggi. Lepas tu untuk kita maintain kan, kita boleh sentiasa provide package murah. Faham tak? Sebab satu masa nanti dengan kos apa semua, you mesti rasa nak naik harga. Mesti nak, you akan tahu kenapa kita orang kira macam kita yang dah lama ni buat harga macam ni. Sebab benda tu berbaloi
dengan kerja, dengan kualiti. Sebab kita kadang-kadang orang nak bagi package murah ni, dia tak jaga kualiti tau. Sebab dia fikir tak apa asal ada. Tapi benda tu tak kekal tau. Sebab kadang-kadang kita nak customer yang regular customer. Okay dah. Itu je soalan ni. Terima kasih. Terima kasih Kak. Alright, sama.